Hari ni 4 orang aktivis media sosial saman fitnah kepada Cikgu Pencen tu lah. Mulut dia jahat sangat. Aku baca-baca dekat Facebook, cara dia tulis tu memang tak ada adab. Dia fitnah, betul-betul walaun lah, kau-kau punya. Bukan seorang saman dia, 4 orang tu. Dan yang mangsa ni bukan calang-calang, peguam. Maksud aku, kalau mereka nak saman ni, mereka dah betul-betul tahu dah benda tu boleh menang punya. Tapi aku tak rasa lah Cikgu Pencen tu tak boleh bayar. Pimpinan-pimpinan pembangkang pun tengok lah juga. Mereka nilai kan, berbaloi tak berbaloi. Kalau mereka rasa berbaloi, aku rasa mereka akan payung dia ni. Kena saman berjuta pun tak apa. Dan aku nak beritahu kat hampa walaupun kalau level hampa tu pimpinan-pimpinan atas tak nak tengok Tapi kalau high level Cikgu Pencen ni, aku rasa ada hak tolong dia. Tapi aku terfikir satu benda ni lah. Kalau lah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia betul-betul concern partikular setiap satu fitnah yang pi kat dia tiap hari dibuat oleh walaun. Silap-silap dia boleh lagi kaya daripada Elon Musk tu.